Nabi, sepanjang hidup Nabi setiap minggu mesti pergi Quba. Nabi takkan tinggal. Kadang Nabi pergi jalan kaki, ada Nabi pergi naik tunggangan dia. Sebab tu kalau hari ni siapa pergi Masjid Quba, ada macam-macam. Nak pergi naik bas boleh, nak pergi naik teksi boleh, nak naik bagi pun boleh. Nak jalan kaki, ada Saudi buat laluan berjalan kaki nak pergi ke Quba. Sebab Quba ni satu solat sama dengan pahala seperti mengerjakan satu kali umrah, 2 rakaat. Jadi pergi kat Quba, solat kat Quba. Tu antara amalan-amalan yang kita boleh buat dekat Madinah. Dan lain-lain tu ziarah ni memanglah ada, bukan semua tempat ziarah kita pergi ni ada ganjaran dapat pahala. Tidak, tak ada dijanjikan apa pahala tertentu. Tapi tujuan kita pergi kat Madinah, kita ziarah tempat-tempat ni sebab apa? Sebab nak tanamkan dalam diri kita ni kecintaan kepada sirah tu. Kita nak cinta sirah Nabi tu. Bila kita pergi ziarah, kita tengok, macam inilah perjuangan Nabi dekat Uhud. Macam inilah perjuangan Nabi dekat Badar. Perang dengan para sahabat dalam keadaan macam ni, dalam keadaan puasa. Inilah perjuangan Nabi ketika mana sekian peristiwa. Bila kita hayati, kita akan dapat automatik masuk dalam diri kita ni. Macam tu Islam berjuang tu. Kami lah ni kira keluar-keluar perut ni, dah agama Islam. Itu pun tak tahu macam mana nak praktikkan agama tu. Itu pun malah. Itu pun orang kata apa? Itu pun tak teringat nak selawat kat Nabi. Kan kita kata orang tanya, sayang kat Nabi. Sayang. Lepas tu hari ni berapa kali dah selawat kat Nabi? Terus macam, berapa kali dah? Tak tahu selawat dalam semayang tadi. Maksudnya selawat tu sebab apa? Sebab solat. Automatik selawat. Kalau tak solat, tak selawat. Ada konsep dah macam tu. Sedangkan bila kita pi balik Madinah ni, kita pi semua tempat sampai dekat kisah kewafatan Nabi dekat Sakhifah Bani Sa'adah apa semua tu, kita akan tengok, dahsyatnya Nabi. Kita tak ada lagi hari ni. Nabi sebelum dia wafat, waktu dia sakit, dia duduk tengok kan. Dia tengok Abu Bakar jadi imam dekat rumah dia tu kan. Dia tengok, dia tersenyum dia sampai bercahaya. Sebab apa? Nabi tak lama pun. Sebab Nabi kita, aku lega. Kalau aku tak ada hari ni, umat aku dah boleh solat tanpa adanya aku. Nabi nak mati pun, Nabi tengah fikir lagi. Mereka ni boleh tak ni solat ni? Agama Islam boleh tak berkembang ni kalau aku tak ada? Sampai tahap tu. Itulah ringkasan cerita. Kalau saya cerita banyak-banyak tadi, saya sekali sebab kisah-kisah dekat Sakhifah Bani Sa'adah apa semua tu, hayati. Bila kita hayati, barulah masuk dalam diri ni kecintaan kepada sirah, kecintaan kepada Nabi. Orang-orang yang cinta kat Nabi ni, kita mengharapkan Nabi bagilah syafaat dekat kita nanti. Jadi itu antara amalan apa yang boleh buat dekat Madinah.